Penduduk terpaksa bermalam di rumah yang dirosakkan di Kampung Sungai Baru. Pemaju sepatutnya bayar bayar. dengan 2,500 sebulan, ada tapi tak ada bayar. Ada yang sebut bayar sekali bayar je. Sekali bayar je. Nah, 20 Nak hidup betul apa? Beberapa penduduk terpaksa bermalam di rumah mereka yang telah dirosakkan kerana tiada tempat tinggal lain untuk didiami. Seorang penduduk Muhammad Noor berumur 61 tahun memberitahu terpaksa tinggal di rumahnya yang telah dipotong bekalan elektrik dan air akibat tiada tempat untuk dituju. Dia juga memberitahu bayaran yang dijanjikan pemaju tidaklah seperti yang dijanjikan, malah ada penduduk yang masih belum mendapat wang tersebut dan ada yang mendapat sekali bayaran. Tuan apa nama? Muhammad Noor. Mamat Noor. Dah berapa lama Cik Mamat Noor di sini dan macam mana kisah dia dapat duit tu macam tak berbaloi ke atau macam mana? Dapat duit tapi tak berbaloi lah ke. Ya. Tu maksudnya kalau memang tak boleh nak pindah lah terpaksa duduk sini juga ada kan? Ya. Tu cerita sikit dah elektrik tu macam mana? Air dengan elektrik ni ambil daripada mana? Mana tak elektrik dia kena potong. Betul. Api air kena potong. Pada solar. Air. Air ni lah. Ambil sikit lah pada dia punya. Ya, betul. Tanya lagi, tanya. Okey. So ni rumah yang bertuju tak dipecahkan lah. Bayar pun kena kencing. Bayar pun kena kencing juga. Bayar sekali lah betul. Oh. Setiap bulan. 2,000 ke 2,500? Pemaju sepatutnya bayar bayar. dengan 2,500 sebulan, ada tapi yang- tak ada bayar. Ada yang sebut bayar sekali bayar je. Sekali bayar je. 20 Nak hidup betul. apanya 2,500 sampai bertahun. Kalau ada separuh yang dapat tu okey lah. Sekali bayar tu sejemput 20-30 ribu kan? Macam mana? 2,500. Kalau sekarang dia bagi mula-mula, dia beri mula 30,000 ke. Lepas tu dah dia tak bayar lah. 5-6 tahun ke langkah kau lah. Oh. Ada separuh macam tu. Ada separuh dia bayar ikut-ikutan. Itu yang setuju Setiap tu. bulan 2,500. Dia orang bawa mobil kan, tak duduk di sana. Ini pun abang tu nampak tingkap dipecah tau. Dia tukurkan. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kita dah jumpa dah. Yang apa salah seorang owner kan? Owner yang unjuk beri. Hari tu ada saya interview kan. Sebelah bulan tu. Dah barang semua dah clear kan? Barang rumah semua dah clear. Ya dah. Tapi tengah tunggu mahkamah lagi ni. Tapi kalau menang macam mana bang? Kalau menang lah, katakan menang. Penduduk menang. Kita akan bincang balik dengan Siapa nak ganti? ya ni. Kalau kami menang, tu lah pemaju betulkan balik. Siapa nak tanggung kos tu? Aduh. Benda ni jangan jadi musibat lah. Kita orang Melayu ni dibodoh-bodoh kan dia. Itulah. Saya malah nak dekat banyak. Yalah. Kalau boleh yang terdekat ni, kalau boleh kerajaan dia sekarang ni, kita tumbangkan lah, menyusahkan rakyat. Okey. Dengar tu mungkin nama dah. Boleh dengar sendiri tu owner tadi. Saya dah interview dia pada 11 September lepas. Itulah. Di Kampung Sungai Baru nak bawa korang tengok rumah Mak Nak yang dah dirobohkan tu. Okey, yang dirobohkan Khamis lalu 11 bulan 9. Sangat mengecewakan, sangat mendukacitakan. Saya dengan Mak Nak ni, hai kawan-kawan dan saudara-saudara saya. Okey. Panas tapi tetap kita nak rekod. Saya nak rekod juga sebab sekarang macam mana nak Kursi yang duduk luar ni pun dipecahkan. Saya dengan Mak Nak, inilah rumah Mak Nak. Apa Mak Nak rasa lepas hari Khamis hari tu orang dah datang robohkan rumah Mak Nak? Memang kita rasa sedih sangat lah. Memang sedih sangat. Tempat kita berlindung, tempat kita membesar. Tempat ni kampung kita. Kita dihalau daripada kampung kita. Orang raya balik kampung, kita tak ada kampung. Kan? Jadi kita sama-sama doa lah.
InsyaAllah Allah membantu untuk mendapatkan tanah Melayu di Kampung Sungai Baru ni semula. InsyaAllah kita ramai-ramai bermunajat. Sebab kami setiap malam, hampir dah 100 hari ya, kami buat bacaan Yasin dan kami buat bacaan Hizib Bahar. Minta pertolongan daripada Allah. Sebab rumah ni dapat bukan rumah percuma, kami membeli rumah tersebut. Rumah di Kampung Sungai Baru ni memang kami beli dan kami buat renovation atas usaha, orang kata cari duit tu sendirilah. Ya, tanpa bantuan sesiapa. Allah saja yang memberinya sebenarnya ya. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada. Kita lawan dan kita minta Allah tolong kita, bantu kita ya, dapatkan semula hak milik kita insya-Allah. Alright, saya terima pun kasih. saya harap yang menonton video ini bagi sokongan kepada penduduk Kampung Sungai Baru yang diketuai oleh Mak Nap untuk memperjuangkan hak mempertahankan hartanah mereka, insya-Allah, untuk semua kita juga rakyat, Insya-Allah. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum.